Betulkah pandangan mengatakan Allah itu ada di langit? Bila ditanya di mana Allah, mereka mengambil dari Quran dalam surah Taha. Mereka juga berantikad Allah juga ni tangan. Tolong jelaskan. Jawabnya, ada tak Nabi sebut Quran Allah ada atas langit? Tak ada dalam mana-mana hadis pun. Maka tidak payah kita kata Tuhan ada atas langit. Ikut Rasulullah sudah. Faham? Kalau Nabi kata Tuhan ada atas langit, kita kata Tuhan ada atas langit. Dah tu Nabi naik jumpa Allah, bukan duduk atas langit. Bukan, Nabi naik menerima keperluan semayang, tu saja. Kerana mulianya semayang, maka diberi kewajipan semayang di atas tempat yang paling tinggi. Sama dengan universiti. Tiap-tiap tahun convocation ada bagi tak degree? Bagi degree. Dia asal dia dulu cemerlang. Degree dibagi dalam universiti. Dalam universiti pula bukan bagi kat pondok jaga. Bagi dalam menara gading. Menara hak tak ada gading, dia tak bagi. Faham? Kenapa dibagi dalam dewan yang begitu besar? Kerana nak memuliakan usaha pelajar itu sendiri. Dengan kecemerlangan yang dia capai, maka dibuat tempat yang baik. Kerana hormat kepada degree itu sendiri. Kalau degree itu dibagi di luar daripada pondok jaga dekat lokang tu, jawabnya dia dapat kerja tak dengan degree tu? Dapat juga, sama je. Faham tak? Begitu juga kalau solat diwajibkan di bumi, sama juga. Wajib juga kita semayang. Tapi oleh kerana tingginya nilai solat, Allah panggil siapa atas langit ni nak bagi kewajipan semayang. Bukan Tuhan duduk congok. Oh, Tuhan tu congok. Berapa waktu mayang Tuhan? 5 bawah. Kan gitu. Faham? Di situ menerima wahyu, menerima perintah. Kerja langit atas langit, bawah langit bukan kerja kita. Kita yakin Allah itu wujud dan tidak menyamai makhluk. Cukup setakat tu. Dalami Quran, dalami hadis. Baik mau mengaji, belajar mandi mayat, kapal mayat, lebih berfaedah daripada duduk bahas Tuhan atas langit, Tuhan atas langit. Soalan seterusnya,